Seperti yang dijanjikan pada video yang pertama tu, saya nak sharekan macam mana cara nak tanam pokok rainbow chili ni. Ni hasil dia ni. Okay, selepas dia tanam dia jadi macam ni. So ini dia punya benih dia ni. Kalau korang nak benih dia ni, kau boleh tengok video yang sebelum tu. So saya tunjukkan dengan korang macam mana cara tanam dia. Okay, simple saja, mudah sangat-sangat. Okay, cuma dia perlukan tanah untuk permulaan, dia perlukan tanah yang baik. Untuk tanam awal lah. Okay, so dia gunakan tanah yang ni. Ni tanah memang khas untuk kita untuk kita semai benih pokok. Apa nama tanah dia ni ya? Ya Allah, lupalah. Lupa tak apa. Saya letakkan dekat beg kuning nama tanah dia ni. Tapi tanah ni bukan untuk semai pokok, bukan untuk tanam pokok tau. Tanah ni khas untuk kita semai biji benih saja. Ni nampak tak ni? Selalunya orang akan gunakan tanah ni letak kat dalam bekas yang kecil-kecil tu. Okey, tak apa. Yang ini selalunya saya akan gunakan tanahnya. Ini tanah khas untuk semai biji benih. Okey, so tengok cara dia saya buat. Okey, so ini saya pakai yang besar. Terlebih dahulu saya tak pakai pot yang kecil-kecil tu. Saya pakai terus yang besar macam ni. Okey, first kali saya akan letakkan ni kokopit ni. Ni kokopit. Ni sabut kelapa. Okey, nampak tak? Ni sabut kelapa. Okey, padatkan dulu sabut kelapa ni. Okey. Ni cara saya nampak simple saja. Lepas tu, okey, saya letakkan tanah ni. Tanah hitam ni. Ni bukan tanah dia ni, apa dia punya nama ni. Lupa lah, betul-betul lupa kan nak buat video tapi lupa nama tanah ni. Tak apalah. Okey, saya ada letakkan dekat beg kuning. Kau tengok je nama tanah ni dekat beg kuning. So kalau korang nak pun kau boleh ambil dekat beg kuning. InsyaAllah kalau korang gunakan tanah ni, okey, korang tanam apa pun dia akan mudah tumbuh. Itu dia punya kelebihan tanah ni. Okey, so jadinya kita ambil benih kita ni, benih cili kita ni. Okey. Allah Akbar, mana dia punya depan dia ni. Okey. Okey, tutup mata korang semua sekali. Okey. So, kita koyakkan saja. So, biji benih ni korang jangan tanam banyak-banyak. Okey, jangan tanam banyak-banyak. Sikit saja. 2 cukup macam ni. Alung ambilkan ni. Sekejap, air. Okey, 2 ke 3 macam ni. Nanti kita tengok mana yang apa orang cakap, yang berjaya hidup ataupun hidup dia kuat. Okey, yang itu nanti baru kita ambil. Yang mana macam hidup dia tak kuat, kita cabutkan dia. Okey, dah. Nampak macam ni. So sebaiknya korang gunakan spray tu. Spray habis semua sekali. Okey, lepas tu korang spraykan, sembuhkan sini macam ni. Macam saya ni, ambil air, basahkan sikit saja dekat biji-biji benih dia tu. Okey, dah. Macam tu saja. Boleh nampak Okey, dah. Cukup. Macam tu je. Ni timbus sikit-sikit je. Tak timbus pun tak apa. Timbus sikit-sikit pun tak apa. Okey, dah. Okey, lagi next apa? Kalau korang nak hasil yang cantik, ambil plastik hitam. Macam ni. Tutup. Ambil plastik hitam. Tutup. Okey. Tutup betul-betul. Biar kasih dia gelap. Ikat dia macam ni. Korang simpan je kat sini. Letak je. Maksudnya, kat sini letak je kat sini. Semai. Okey, dah. Settle. Serius saya cakap. Korang ikut cara yang saya kongsikan ni. Nampak macam main-main dia kan. Betul. Lepas dah tutup, biarkan dalam 3 hari macam tu korang akan nampak tunas baru. Bila dah keluar tunas baru nanti, korang biarkan. Sebab kita dah pakai pasu besar. Bila kita dah pakai pasu besar, akar dia boleh naik terus. So kita buka, kita biarkan pada cahaya matahari. So dia akan naik, nanti dah besar lagi. Korang cabut, tukar pula pada pasu yang lebih besar macam ni. Maintainkan dia punya baja, maintainkan dia punya air dia, dan kena pastikan pokok cili ni dia nak ada matahari direct. Faham So jadinya pastikan yang ini tutup macam ni. InsyaAllah. Dah. InsyaAllah. Okay. So macam tu je cara kita semai pokok cili rainbow ni. Yang penting korang kena gunakan tanah yang khas untuk semai dia. InsyaAllah kalau korang gunakan tanah ni, lebih cepat dia tunas dan kadar pertumbuhan benih tu lebih, apa orang cakap, lebih menjadilah, senang cakap macam tu. Kau bagi tengok kat beg kuning. Saya lupa. Sungguh-sungguh lupa nama dia. Promise. Apa tak nama dia? Tengok kat tadi nanti. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum.